Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain binti Jumiran daripada Keluang. Saya dah amalkan susu kambing air sunnah ni. Alhamdulillah, banyak perkembangan yang baik yang saya dapat daripada anak-anak saya. Seperti anak sulung saya, dia memang susah nak minum susu. Kenapa? Sebab sejak saya berhentikan dia susu ibu, dia pun susah nak dapat minum susu-susu lain. Saya bagi susu coklat, tapi lah susah juga. Kemudian bila diminum ni, Alhamdulillah, bila saya tengok perkembangan dari segi dia cepat tangkap. Bila saya panggil dia tak berhayal macam dulu. Dia mudah aja nak respon kat saya. Juga kepada anak saya yang kedua tu pun, dulu sebelum ni saya tak makan susu sunnah. Tapi bila saya makan susu sunnah ni, saya nampaklah perubahan dari segi susunya semakin tambah. Jadi ibarat saya ni ambil sebagai makanan tambahan lah. Kemudian sebelum ni dia memang ada, sejak makan susu ni adalah sekali tu dia demam campak kan. Alhamdulillah, dia sangat dia dapat baik dalam keadaan cepat je. Selama masa 4 hari, 2 hari demam panas, kemudian 2 hari ruam. Dalam ruam tu pun dia dah baik demam dah. Jadi saya alhamdulillah bersyukurlah dipertemukan dengan susu sunnah ni. Kemudian saya dan suami pun amalkan sama-sama. Setiap hari kami amalkan, sekurang-kurangnya sehari sekali lah. Sebab baguslah kalau ikutkan suami saya pun sebelum ni pengambilan gula. Saya risau juga tengok dia minum, dia tarik lah susu sunnah ni. Alhamdulillah, bila saya tarik dia untuk minum susu sunnah ni pun boleh terima, dia tak ada masalah. Jadi senang, satu family boleh minum susu sunnah ni. Semoga perkongsian ni dapat membantu keluarga-keluarga lain, family-family salih yang lain untuk berubah ke arah yang lebih baik, insyaAllah.